Siapa kaki wet payah nak cari kasut. Hang boleh pakai ni lah, Asics lah. Asics dia ada white punya size kan. Adidas tak ada. Adidas tak ada. Hantar Nitro Ace. Saya suka tengok kasut. Keras ni. Keras ni cakap ni. Keras ni. Aduh, hantar tak macam ni. Yang mana kaki katang ni makanan dia. Tapi kalau runner, kalau betul-betul yang tak jadi. kalau betul-betul runner, okey. Yang speednya kan. Ke sebab bukit ni. Aku tak tahu lah dia orang buat lompat-lompat. Tak pernah jadi pun kat rumah dekat situ je kecepeh. Apa benda je kan. Rainbow je. Kalau mak dia berkenan tapi sama saya sini. sama tu je setengah 26. Sama je pun kau pakai kau tengok rasa baru kau beli. Pakai lagi. Kalau tidak kau jangan beli. Maximum cushion. Betul. Kalau Niplik. ada yang kasut yang sedap kau pakai. Kan? Dia kena rasa-rasa kasut ni. Color dia. Kadang orang review. Penat dia tak masalah, dia tak push. Dia berlepis dia. Pace recommended dia. Penat. Dia kena main apa? Caden. Strike ke dia? Sebab dia keras lagi. Penat. Dia kena main Caden. Kasut keras tak apa, jangan orang yang keras. Strike. Kalau strike dia landing tu dia sakit. Aku tak tahu lah kalau lepas. Dia kena Tam geri. kaki ni kena cepat tak. Kalau jahat 300 lebih kan? Jangan saya beli dia hantar global. Asal 400 lebih Voucher. Kalau tengok, kalau hang tengok yang dekat hantar punya yang G7 ni laku. Saya tengok review tu. Amai. Dia dah sarung. Dia dah sarung. Kalau dia kalau kau kat kaki runner page 3 sedap. P3. Buat review, kau buat review je kan. Tapi dia orang cakap tak tahulah review dia tak bayar pun. Dia dah start geng. Kalau dia hak tu. Dia hak. Dia P4, P3 dia boleh pergi dia ni. Alah, tu sampah lah.